Pada bulan 1 yang lepas, saya ada menanam pokok keladi pulut dan saya tanam di dalam polybag. Inilah hasilnya selepas sebulan ditanam. Pokok keladi pulut tumbuh seperti yang saya rancang. Pada bulan pertama, saya ada menambah media tanam. Saya nampak media tanamnya kurang. Dan dari segi pembajaan pula, saya menggunakan baja khas keladi. Baja keladi ini boleh digunakan untuk membaja keladi perhiasan dan keladi yang biasa kita makan. Inilah perkembangan pokok keladi selepas 2 bulan ditanam. Pokoknya membesar dengan elok kawan-kawan. Di sini saya ada tanam satu lagi di dalam polybag kecil. Setakat ini tiada serangga perosak yang menyerang pokok keladi. Daunnya nampak elok dan subur. Cuma ada batang keladi yang terpatah minggu lepas semasa saya alihkan polybag ini. Batang yang dah rosak saya buang. Saya baru perasan ada satu lagi anak pokok keladi yang tumbuh. Anak pokok keladi yang tumbuh ni saya akan alihkan ke bekas tanam yang lain. Jika dibiarkan di dalam polybag besar ni memang tak muat kawan-kawan. Jika kita ada kawasan tanah yang luas, pokok keladi seperti ini sebenarnya lebih baik tanam terus di tanah. Perkembangan pembiakan pokok keladi memang lebih cepat. Pada video kali ini juga saya nak kongsikan penemuan yang terbaru, iaitu sulur keladi. Cuma saya tak berapa yakin adakah sulur keladi ni boleh dimakan dibuat sayur. Ini kerana penjual keladi yang saya beli di tamu masa tu mengatakan keladi pulut ni cuma dimakan ubi sahaja. Batangnya tidak dimakan. Kawan-kawan ada pengalaman tak menanam keladi pulut? Kalau boleh, kongsikan ya kawan-kawan pengalaman tersebut. Untuk bulan kedua, saya teruskan pembajaan seperti biasa. Menggunakan baja khas untuk pokok keladi.